Saya akan sentiasa menjaga akhlak dan mengamalkan akhlak mulia. Saya akan bercukur pada setiap 1 bulan. Saya akan memasuki kelas pada masa yang ditetapkan dan hanya akan keluar apabila mempunyai hal mustahak setelah mendapat kebenaran ustaz. Saya akan memaklum kepada pihak berwajib jika saya tidak dapat masuk ke kelas, dan jika gagal berbuat demikian, saya bersedia menerima hukuman dan akan melaksanakannya. Saya akan membayar yuran sebagaimana yang ditetapkan sebelum daripada 10 hari bulan pada setiap bulan. Jika sekiranya yuran tidak dibayar dalam masa 2 bulan berturut-turut, pihak pondok akan panggil ibu bapa. Saya akan balik kampung hanya pada masa cuti atau kerana perkara yang mustahak seperti kematian keluarga, dan akan kembali ke pondok pada masa yang ditetapkan. Jika hadir selepas 10 hari, kosongan akan diganti dengan orang lain. Jikalau saya ingin keluar dari kawasan pondok, cuti, tangguh atau mahu belajar di madrasah lain, saya akan terlebih